Video saya ini adalah video berbayar. Berbayar dengan apa yang dilakukan oleh Rafizi Ramli. Seketika dahulu, kita menantikan formula-formula daripada Rafizi Ramli. Dan sewaktu Rafizi Ramli menjadi Menteri Ekonomi, sayalah antaranya penyokong kerajaan yang memberikan penjelasan, penerangan berkaitan dengan padu. Tetapi selepas Rafizi tidak lagi menjadi Menteri Ekonomi, maka dia serang kerajaan kerana kecewa kalah dalam pemilihan. Itu tak ada masalah untuk kalah dalam pemilihan. Tetapi bila tiap kali Rafizi menyerang kerajaan, saya kan penyokong kerajaan. Takkan kita nak biarkan kerajaan yang dibentuk hasil daripada gabungan dan atas perkenan Tuanku Yang di-Pertuan Agong diserang oleh bekas pemimpin kerajaan. Jadi, sehari dua ini riuh berkaitan dengan Rafizi yang sedang menghadapi ataupun sedang merasai kifarah yang dia lakukan kepada Menteri Besar Selangor, Allahyarham Khalid Ibrahim. Jadi, menurut kepada Faekah yang merupakan bekas setiausaha politik kepada Tan Sri Khalid Ibrahim ini, mendedahkan bahawasanya apa yang dialami, yang dirasai oleh Rafizi ini adalah kifarah yang dilakukan oleh Rafizi terhadap langkah Kajang. Jadi kepada Rafizi Ramli lah, anda bekas Menteri Ekonomi, anda bekas timbalan Presiden PKR. Kalau Rafizi menyerang parti dan Rafizi menyerang kerajaan, ia sebenarnya tidak menguntungkan kepada Rafizi pun. Sebab apa? Sebab kegagalan PKR yang dinyatakan oleh Rafizi berpunca daripada kegagalan daripada Rafizi sendiri sebagai timbalan Presiden PKR. Kalau hari ini gagalnya kerajaan, maknanya kegagalan ini juga berpunca ketika Rafizi menjadi Menteri Ekonomi. Jadi kalau menuding jari, bimbang jari lain yang terkait. Kepada Rafizi Ramli, baik kiranya formula-formula yang ada itu diimplementasikan dalam kerajaan pada hari ini, sementara PKR jadi kerajaan. Selepas ini kita tak tahu sama ada PKR kekal jadi kerajaan ataupun tidak. Dan kalau tak jadi kerajaan, di mana pula Rafizi? Kalau PKR tidak jadi kerajaan, puncanya adalah Rafizi. Jadi ruginya Rafizi kat situ. Adakah Rafizi hari ini keluar daripada kerajaan kerana dia tidak mahu namanya disabitkan kegagalan kerajaan? Oleh nampak kerajaan dah gagal, dia keluar supaya berlaku kegagalan nanti orang tak salahkan Rafizi. Tak boleh macam tu Rafizi. Kalau betul-betul fighter, senang bersama, susah bersama. Oleh kerana Rafizi dah mula menyerang kerajaan, depend on lah Rafizi. Kita mengharapkan Rafizi ini sebagai tokoh lah. Sebab dia idea dia ni di luar kotak pemikiran. Alangkah baiknya kalau negara dalam keadaan krisis minyak global ini, Rafizi berada dalam kerajaan. Tapi nak buat macam mana? Ini adalah kifarah yang dikatakan oleh Faekah, bekas setiausaha politik kepada Tan Sri Khalid Ibrahim. Hadap je lah. Macam mana?